Awak ni dah kenapa, Nasir? Saya sakit juga. Awak demam? Awak mesti dah jatuh sakit sebab awak terlalu takut untuk UPSR yang akan datang ni. Tak apa, nanti saya buatkan ubat untuk awak guna ramuan rahsia nenek saya. Sementara itu, kita tengok dulu format matematik. Teruskanlah usaha. Subjek matematik terdiri daripada dua kertas. Kertas 1 dan kertas 2. Markah untuk kedua-dua kertas ini akan disatukan dan kita hanya akan diberi satu grade. Hari ini kita akan fokus pada kertas 1 dahulu. Teruskanlah usaha. Matematik kertas 1 terdiri daripada 40 soalan objektif yang membawa 40 markah. Kita dikehendaki menjawab kesemua soalan yang diberi. Mesti ada soalan kebat kan? Ya, Kamil. Walaupun setiap soalan tu hanya diberi satu markah, tapi sesetengah soalan tu amat mencabar tau. Soalan 1 hingga 20 dalam kertas 1 biasanya menguji kemahiran matematik asas. Kebanyakan soalan melibatkan operasi bercampur yang terdapat dalam semua topik utama seperti wang, masa dan waktu, panjang atau jarak, isim, isi padu serta perimeter dan luas. Awak juga mesti ada kemahiran menukarkan sesuatu unit kepada unit yang lain di mana pengiraan ini akan melibatkan nombor bulat, pecahan, perpuluhan dan peratus. Tapi, awak jangan pula lupakan topik lain yang tak kurang pentingnya seperti koordinat, perwakilan data serta nisbah dan kadar. Setengah topik seperti koordinat dan nisbah merupakan topik baru yang diperkenalkan dalam KSSR. 11. Awak nak tanya mengenai format soalan nombor 11 hingga 20 kan, Nasir? Soalan 11 hingga 20 selalunya berbentuk penyelesaian masalah dan kebanyakannya menguji K-byte. Soalan boleh keluar daripada mana-mana topik sekalipun. Jadi, jangan leka-leka, hadapi semua. Bagi ulang kaji hari ini, kita fokus pada kertas 1 dululah, Dina. Boleh? Kita mulakan. Rehatkan tekak awak tu, Nasir. Yes, saya dan Dina yang selesaikan soalan ni. Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor. Cari nilai Y. Berdasarkan nilai-nilai yang diberi, nilai Y mestilah lebih besar daripada 4.7 tetapi lebih kecil daripada 7.9 kan? Iya juga. Tajam perhatian awak, Kamil. Jadi, pilihan A dan C kita dah boleh abaikan. Pertama sekali, cari beza jarak antara sela yang diberi. 7.9 tolak 4.7 sama dengan 3.2. Seterusnya, kira bilangan sela yang ada. 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 sela pada garis nombor yang diberi. Jadi, nilai yang diwakili oleh setiap sela ialah 3.2 bahagi 4 sama dengan 0.8. Siap? Ini salah satu kesalahan umum, Kamil. Jangan berhenti di sini. Kita belum lagi mendapat jawapannya. Oh ya, yang dikehendaki ialah nilai Y. Maka nilai Y ialah 4.7 tambah 0.8. Sama dengan 5.5. Oleh itu, jawapannya B, 5.5. Teruskanlah usaha. Hai kawan-kawan, soalan berkaitan garis nombor selalu keluar dalam kertas 1 tau. Soalan kebat pula tu. Kalau nak skor, ikuti tips saya ni. Selalunya, soalan akan ada 2 nilai pada garis nombor dan kita dikehendaki mencari nilai yang tidak diberi. Langkah pertama, kita cari julat nilai-nilai yang diberi. Langkah kedua, tentukan bilangan sela yang ada dalam julat tadi. Langkah ketiga, bahagikan julat tadi dengan bilangan sela yang ada untuk mendapatkan nilai setiap sela. Awas, jangan berhenti di sini. Langkah keempat,
Awak mesti cari nilai yang dikehendaki dalam soalan dengan menggunakan nilai sela yang awak cari tadi. Dah selesai satu soalan. Saya pergi buatkan ubat nasi kejap ya. Sekejap tahu. Tak tahulah ramuan rahsia apa yang dia akan masukkan kali ini. Teruskanlah usaha. Teruskanlah usaha. Nasi. Saya dah buatkan ubat awak. Sekejap lagi lepas awak minum, suara awak akan kembali seperti biasa. Dan lepas tu awak bolehlah teruskan persiapan awak untuk UPSR. Okey, jom kita jawab soalan seterusnya sebelum hidup nasi terseksa. Rajah 3 menunjukkan waktu pada sebuah jam. Masa yang ditunjukkan ialah jam 20.45. 50 minit sebelum waktu yang ditunjukkan ialah... Oh, awak tahu langkah penyelesaiannya? Biar saya tengok cara yang awak buat. Jam 20.45 tolak 50 minit. 45 tak cukup nak ditolak 50. Jadi, kita pinjam 1 jam. Ingat, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Kita tambahkan 60 minit kepada 45 minit sebelum menolak. Jawapannya, jam 19.55. Tapi pilihan jawapan semuanya ada PM di hujungnya. Menandakan sistem 12 jam. Jadi, kita mesti tukarkan jawapan kita ke sistem 12 jam. Oleh kerana waktu pada jam melebihi 12, kita tolak 12 untuk menukarkannya ke sistem 12 jam. Kita dapat 7.55 PM. Jawapannya B. Rasanya sempat lagi kalau kita buat lagi satu soalan sebelum kita berehat. Bagus amalan tengok jam tu, Kamil. Amalkan dalam UPSR, barulah kita tak melebihi masa. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Apakah nombor yang mesti ditulis dalam petak kosong itu? Nombor misteri, bahagi, dalam kurungan, 125 tolak 119 sama dengan 8. Soalan kebat ni. Soalan kebat macam ni lah yang sentiasa membuatkan saya resah tau. Kalau awak dapat soalan yang awak berdua rasakan susah dalam UPSR nanti, jangan panik. Cuba awak berdua tarik nafas dulu. Tapi saya masih tak nak jawab. Jangan mengalah dulu. Fokus dan teliti soalan yang diberi. Ada bahagi dan kurungan. Maknanya, ini melibatkan operasi bercampur. Jadi, gunalah peraturan Kuda-Batato. Oh, peraturan Kuda-Batato tu ada dalam kad imbas geng UPSR. Kuda-Batato ialah singkatan untuk kurungan, darab, bagi, tambah dan tolak, iaitu peraturan untuk operasi bercampur. Selesaikan bahagian dalam kurungan dahulu. Kemudian, mengikut urutan pendaraban, pembahagian, penambahan dan penolakan. Berbalik pada soalan, kita perlu selesaikan bahagian dalam kurungan dahulu. 125 tolak 119. Kita dapat 6. Satu nombor dibahagikan dengan 6 sama dengan 8. Kita tahu bahawa operasi pembahagian merupakan operasi yang berlawanan dengan pendaraban. Jadi, nombor yang kita cari adalah sama dengan 8 darab 6. Sama dengan 48. Jadi, jawapannya B. Teruskanlah usaha. Dalam kertas matematik format baru ni, soalan mungkin keluar dalam bentuk yang belum pernah kita lihat. Apa-apa pun, jangan cepat mengalah. Apabila melibatkan operasi bercampur, langkah pertama, sentiasa ingat dan patuhi peraturan Kuda-Batato. Kurungan diikuti darab, bahagi, tambah dan tolak. Dan sentiasa ingat, operasi yang berlawanan dengan pembahagian ialah pendaraban. Kedua, selesaikan operasi matematik yang diberi.
soalan seterusnya. Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk 3 dimensi. Bilangan permukaan rata 1. Bilangan permukaan melengkung 1. Bilangan bucu 1. Apakah bentuk 3 dimensi itu? A. Kon, B. Sfera, C. Cuboid, D. Piramid. Saya rasa baik kita lukis dan bandingkan ciri-ciri setiap bentuk dengan maklumat yang diberi. Baik strategi tu, Kamil. Kon ada satu permukaan rata, satu permukaan melengkung dan satu bucu. Inilah jawapannya. Untuk kepastian, kita semak juga pilihan jawapan yang lain. Sfera tak ada permukaan yang rata, tak ada bucu juga. Jadi, tak mungkin sfera jawapannya. Cuboid pula mempunyai 6 permukaan yang rata. Dan tidak mempunyai permukaan yang melengkung. Pilihan C pun tak mungkin jawapannya. Pilihan D. Piramid tak ada permukaan yang melengkung. Jadi, pastilah piramid pun bukan jawapannya. Sekarang kita pasti A jawapannya. Sudah tiba masanya. Saya ambil ubat awak kejap ya. Nah. Ambil ni. Tapi awak kena tunggu sejuk dulu baru boleh minum. Carta palang menunjukkan isi padu air dalam 4 buah bekas. Q, R, S dan T. Hitung min isi padu air dalam mililiter dalam sebuah bekas. Kita teliti dan baca dahulu isi padu air dalam setiap bekas. Ingat, unit yang diberi adalah dalam liter. Isi padu air dalam Q ialah 3 liter. Dalam bekas R, 2.8 liter. Bekas S pula 3.6 liter. Dan bekas T, 0.4 liter. Sekarang, bolehlah kita mencari min isi padu air dalam sebuah bekas. Min isi padu air adalah sama dengan jumlah isi padu bahagi dengan jumlah bilangan bekas. Kita boleh cari jumlah isi padu air dengan menjumlahkan bacaan kita tadi. 3 liter tambah 2.8 liter tambah 3.6 liter tambah 0.4 liter sama dengan 9.8 liter. Kita gunakan maklumat ini untuk menghitung min. 9.8 liter bahagi 4 sama dengan 2.45 liter. Yeay, siap. Belum, Kamil. Jangan cuai. Soalan menghendaki jawapan dalam mililiter. Oh ya, terlupa pula. Kita tukarkan jawapan kita kepada mililiter. 1 liter adalah bersamaan dengan 1000 mililiter. Untuk menukarkan liter kepada mililiter, kita darab dengan 1000. Jawapannya 2450 mililiter. Teruskanlah usaha. Teruskanlah usaha. Jadual 4 menunjukkan beberapa bil yang diterima oleh Puan Zaitun. Puan Zaitun hanya mempunyai wang tunai sebanyak 80% daripada jumlah bil itu. Berapakah wang yang diperlukannya lagi bagi menjelaskan kesemua bil itu? Awak tahu jalan penyelesaiannya? Saya rasa saya boleh selesaikannya. Kita mulakan dengan mencari jumlah kesemua bil yang diberi. Bil air RM76.80 tambah Astro RM65 dan elektrik RM184.20 sama dengan RM326. Bagus, Kamil. Teruskan. Diberi Puan Zaitun hanya ada 80% daripada jumlah bil. Jadi,
peratusan wang tunai yang diperlukan oleh Puan Zaitun ialah 100% tolak 80% sama dengan 20%. Puan Zaitun perlukan 20% daripada jumlah bil yang kita dah cari tadi. Tepat sekali. Jadi, wang yang diperlukan oleh Puan Zaitun RM326 darab 20% sama dengan RM65.20. Jawapannya B. Hello. Tuan saya dah kembali. Kamu jarang ubat yang saya buat tu. Wow, hebatlah ubat ni. Ada tak ubat yang boleh jawab soalan kebat? Saya pun nak. Jangan nak mengada boleh tak? Mana ada ubat yang macam tu? Kalau nak awak berdua nak skor, kenalah berusaha sendiri. Dahlah, jom beralih ke soalan penyelesaian masalah pula. Biar saya bacakan soalan. Jadual 3 menunjukkan bilangan buku yang dimiliki oleh 3 orang murid. Bilangan buku Susan adalah sama dengan Jenny. Bilangan buku Jenny tidak diberi dan bilangan buku Ali adalah 105 lebih daripada Susan. Min bilangan buku bagi setiap murid ialah 278 buah. Berapakah bilangan buku yang dimiliki oleh Ali? Jawablah Nasir. Dalih lagi. Soalan macam ni selalu keluar dalam UPSR tau. Kita mulakan dengan maklumat yang senang dulu. Diberi min bagi setiap murid ialah 278 buah buku. Jadi, jumlah buku yang ada 278 darab 3 sama dengan 834 buah. Setakat itulah yang saya dapat buat. Habis tu macam mana nak teruskan? Langkah seterusnya ni penting. Awak kena tengok betul-betul. Daripada maklumat dalam jadual, kita boleh gambarkan situasi yang diberi seperti berikut. Susan dan Jenny mempunyai bilangan buku yang sama banyak. Ali mempunyai bilangan buku yang sama dengan tambahan 105 buah buku. Kita dah tahu bahawa jumlah semua buku ialah 834. Maka, 3 bahagian yang berwarna biru mewakili 834 tolak 105 sama dengan 729 buah buku. Dah jelas sikit tak? Jadi setiap bahagian yang berwarna biru ni mewakili 729 bahagi 3. 243 buah buku. Bagus, Nasir. Sekarang, semak balik ke hendak soalan. Berapakah bilangan buku yang dimiliki oleh Ali? Jelaslah bilangan buku yang dimiliki oleh Ali ialah 243 tambah 105 sama dengan 348 buah. Di jawapannya. Macam maraton dalam penyelesaian dia. Baru 1 markah. Tapi berguna juga kan cara melukis raja tadi tu? Kalau tak adanya saya nak jawab soalan tadi. Itulah salah satu teknik untuk menangani soalan kebat. Teruskanlah usaha. Terdapat banyak soalan kebat seperti yang kita lihat dalam soalan 21 hingga 40 kertas 1. Kalau anda kebuntuan, jangan panik. Langkah pertama, mulakan dengan menyelesaikan masalah yang mudah dahulu. Langkah kedua, lakarkan gambar rajas untuk menggambarkan situasi yang diberi. Langkah ketiga, bila dah faham dengan jelas, barulah mudah untuk kita cari jalan penyelesaiannya. Ajaib betul lah teknik awak. Sama macam ayah awak buat ni. Jangan, Nasir. Apa? Kenapa, Lina? Apa yang dah terjadi, Nasir? Kenapa suara
Sebenarnya air tu tak boleh minum terlalu banyak. Tak sempat saya nak alang, awak dah habiskan. Sebab tu suara awak jadi macam kucing. Habis? Macam mana ni? Suara macam kucing. Cuba cakap. Ada, geng. Senang belajar. Hai kawan-kawan, kalau anda suka membeli belah, anda pasti suka diskaun dan rebat. Dalam episod yang akan datang, saya akan mencuba soalan-soalan hebat yang mencabar, termasuk soalan-soalan daripada topik lain seperti isi paruci cair, nisbah, koordinat dan pecahan. Rugi kalau anda tak tengok nanti. Ingat, bye!